Ibu saudara kepada mangsa lelaki yang maut dalam kemalangan membabitkan sebuah trak pikap peronda polis dan 2 motosikal berhampiran persiaran wawasan Perlis menuntut siasatan dibuat terhadap anggota yang terbabit kes itu dapat memberi keadilan terhadap kematian anak saudaranya. Dalam kejadian pada jam 10.20 malam itu, Muhammad Firdaus Aiman Zainon, 24 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal ditunggangnya dan sebuah lagi motosikal ditunggang seorang lelaki berusia lingkungan 30-an bertembung dengan kenderaan polis berkenaan. Namun penunggang kedua itu terselamat dengan kecederaan. Ibu saudara mangsa Nur Fariza Hazin, 39 tahun, berkata kejadian berlaku ketika anak angkatnya yang juga pekerja kilang itu dalam perjalanan pulang selepas membuat laporan kejadian banjir di rumah mereka di Kampung Titi, Tok Bandar, tidak jauh dari lokasi kemalangan. Susulan banjir di Hospital Tuanku Fauziah Kangar, bedah siasat terpaksa dilakukan di Alustar. Nur Farizah berkata beliau sedih tidak sempat bertemu Muhammad Firdaus Aiman sebelum tragedi kerana ketika itu berada di Pulau Pinang atas urusan kerja. Nur Farizah enggan mengulas mengenai penahanan anggota polis itu kerana tidak mahu membuat sebarang tuduhan. Beliau berkata keluarga merancang mengebumikan Muhammad Firdaus Aiman di Perlis namun masih menunggu keadaan pulih kerana beberapa kawasan di negeri itu masih banjir.